First defeat untuk tahun 2026, tapi kekalahan tu main dengan cara yang cukup pedih bila kita sekali lagi kalah dengan pasukan yang main 10 orang. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So akhirnya kita alami kekalahan pertama pada tahun ni dan rekod unbeaten kita berakhir selepas 11 perlawanan. Dan ni juga adalah kekalahan pertama pasukan Manchester United under Michael Carrick. Ya, aku memang kecewa, cuma aku rasa macam kalau contoh orang nak bash Carrick ke apa semua ke, ni first defeat dia tau. Setelah berapa 3 bulan dia ambil Manchester United, ni baru kalah buat kali pertama. Cuma dia agak pedih lah sebab kita kalah dengan 10 orang, tim yang patutnya kita boleh menang bila kita dapat advantage lebih daripada 45 minit untuk kita main. Tapi sayang, kita gagal ambil peluang, bukan sekadar seri. Kalau game ni kita seri sekalipun, aku rasa kita buang peluang, apatah lagi bila kita kalah kena gol last minute. Tapi satu benda yang positif, bukan positif lah, dia macam melegakan hati kita, adalah pasukan macam Aston Villa kena bantai dengan pasukan Chelsea. So kita boleh stay sat dekat top 3. Dan kita bernasib baik Liverpool kalah semalam. Kalau Liverpool menang dengan Wolves semalam, mereka ada potensi nak potong kita. Tapi lah ni kena perhati juga dekat pasukan Chelsea, sebab kalau kita tengok 4 pasukan yang tengah fight top 4, Manchester United, Aston Villa, Chelsea dan juga pasukan Liverpool, Chelsea je yang menang pada minggu ni dan mereka lah yang dapat advantage tu. So kita mulakan dengan match rating. Kita mula dengan goalkeeper dulu. Sam Lemon dalam game ni dia biasa-biasa aja, dia tak ada lah padu sangat. Walaupun dia ada juga buat 3 save penting dalam game ni, tapi itulah, gol kedua tu memang susah. Tapi tolonglah Sam Lemon kan, rasa geram lah kan gol kedua tu dia tak save, dia tengok saja. Cuma daripada sudut angle, daripada segi expectation masa dia positioning tu, mungkin tu yang menyukarkan dia untuk save bola tu. Tapi apapun untuk Sam Lemon, aku bagi dia 6/10. Biasa-biasa aja. So kita masuk dekat defense pula, iaitu Leny Yoro. Walaupun Manchester United kalah dalam game ni, tapi aku tak nafikan Yoro dalam game ni getting better daripada game lepas. Kalau kita tengok game lepas dan juga game lawan dengan Everton, performance Yoro memang nampak shaky gila. Tapi dalam game ni setiap kali dapat bola, kita tengok dia agak tenang dalam game ni untuk distribute bola kanan dan juga kiri, dan nampaklah Maguire tak carry dia dalam game ni. So aku bagi dekat Leny Yoro 7/10. Kita masuk pula dekat Harry Maguire. Dia macam biasa, MU perform ke, MU tak perform ke, tapi Maguire still dengan performance dia sendiri. Bagi aku dia okey dalam game ni. Gol kedua, walaupun ada orang kata dia patut halang bola tu, tapi aku rasa kalau contoh dia nak pergi tackle usulan nak shoot tu adalah satu tindakan yang berisiko. Dan aku rasa sepatutnya yang do better masa tu adalah Malaysia. So bagi aku dalam game ni, Maguire macam biasa, dia memang super. Lupa tadi Yoro hampir-hampir nak score tau dalam game ni, tapi sayang Ramsdale boleh save. So untuk Maguire, aku bagi dia sama dengan Yoro, 7/10. Untuk right back, Noussair Mazraoui. So dalam game ni Carrick dropkan Dalot, masukkan Mazraoui. Dan dalam game ni Mazraoui walaupun main dekat kanan ke kiri ke, performance dia memang on top. Nampak dia rajin ligan bola, rajin menyerang. Lepas tu banyak kali makan play-play pasukan Newcastle untuk mulakan attack. Tapi sayanglah masa Carrick buat percaturan, keluar akan Shaw sebab Shaw kena kad kuning, masa tu lah Mazraoui injured. Kalau lah nak tahu Mazraoui injured, baik ganti dengan Mazraoui je Dalot masuk, Shaw boleh stay ke atas padang. Tak ada lah kita nak tengok Malaysia main ke atas padang. Bukan tak suka Malaysia, tapi itulah game macam ni, game yang pressure tinggi. Tapi bagi Malaysia main setelah lama dia tak main, so aku rasa satu keputusan yang silap lah. Kita balik dekat Mazraoui, bagi aku dia okey. So aku bagi dekat Mazraoui 7/10. Kita masuk dekat Luke Shaw. Luke Shaw dalam game ni dia ada good 1 versus 1 dengan Anthony Elanga. Elanga dalam game ni sebenarnya berapa kali juga makan Shaw, tapi Elanga sendirilah yang buat keputusan yang teruk. Dia sendiri yang cross macam hare, lepas tu dia punya decision making pun teruk. Tapi bagi aku dalam game ni, Shaw handle Elanga dengan okey. Tak adalah terlalu baik, tapi okey. Tapi dia terpaksa dikeluarkan disebabkan dia dah kena kad kuning. Dengan high intensity gameplay daripada Newcastle, tak mustahil Shaw boleh kena red card. So kita masuk dekat bahagian midfield, Kobbie Mainoo. Mainoo dalam game ni antara pemain yang paling banyak hilang bola juga sebenarnya. Kalau hampa tengok bila Mainoo dapat bola, dia tak ada urgency untuk lepaskan bola tu awal. Aku dah cakap dah masa dalam preview game ni, aku cakap Mainoo dengan Casemiro kena lagi cepat
release bola. Sebab memang confirm player macam Joelinton, player macam Tonali, tobat depa ni setiap kali player-player MU dapat bola, lagi-lagi Maino dan juga Casemiro, mesti depa akan kena pressure. Maino dalam game ni banyak hilang bola, lagi-lagi masa first half. Second half dia okey sikit, tapi still lagi tak memuaskan hati semua. So aku bagi dekat Kobbie Mainoo 5/10. Aku harap lepas ni dia lagi agresif lah untuk main dengan Manchester United. Kita masuk dekat next player iaitu Casemiro. Casemiro dalam game ni pun lebih kurang dengan Mainoo juga, selalu hilang bola. Bukan setakat selalu hilang bola, dia hilang bola lah punca kita kena counter last minute masa first half, dan masa tu Bruno buat mistake bagi penalti dekat Newcastle untuk golden score. Tapi Casemiro dalam game ni boleh cover balik kesilapan dia dengan gol penyamaan dekat hujung-hujung masa first half juga. Cuma aku agak ralat dalam game ni bila Casemiro kena keluar. Tak tahulah kan, mungkin pasal mata dia kot kan, mata dia macam bengkak kena tumbuk je tu. Tapi tak tahulah, mungkin siapa-siapa yang tahu boleh komen kat bawah. Mungkin Casemiro injured ataupun ni prevent untuk takut dia injured. Tapi bagi aku Casemiro tak patut keluar, sebab dia satu-satunya pemain dekat belakang yang boleh buat passing, yang pecahkan line midfield Newcastle. Kobbie Mainoo tak ada kemampuan nak buat benda tu. Mainoo dapat bola passing belakang, passing kanan kiri, tapi Casemiro dia berani ambil peluang. Tapi Casemiro dia berani tolak bola ke depan dan sampai. Dan bila Casemiro keluar, lagilah kita lost dalam game ni. So bagi aku Casemiro memang pemain yang penting, walaupun dia agak selalu hilang bola juga, dan aku tak setuju dia kena keluar awal. So aku bagi dekat Casemiro 7/10. Kita masuk dekat attacking midfield. Bruno Fernandes captain kita. Dalam game ni Bruno Fernandes dia okey je, dia tak adalah perform gila. Tapi yang positif dia dapat 1 assist. Lah ni dah 14 assist dah dalam EPL. Sikit lagi nak potong rekod Beckham untuk Manchester United. Tapi mistake dia masa dia bagi penalti dekat Newcastle tu, aku rasa macam agak tak boleh dimaafkan lah. Sebab dia tackle daripada belakang kan. Dia tackle tu memang kaki dia tak kena, tapi lutut dia kena. Bila lutut kena confirm penalti lah. Tapi dalam game ni Bruno biasa-biasa aja, tapi dia dapat assist. Aku bagi dekat Bruno 7/10. Kita masuk dekat attacking kita. Attacking kita ni agak problem juga dalam game ni. Yang pertama adalah Bryan Mbeumo. Aku tak tahu macam mana Mbeumo dalam game ni boleh main sampai minit 77 lah. Padahal dia bagi aku dia pemain paling barai untuk Manchester United dekat atas padang. Tak ada apa-apa pun dia buat dalam game ni tau. Dapat bola, hilang bola, ligan bola tak dapat. Memang kita tahu Mbeumo ni crucial, tapi dah kalau member tak perform, keluarkan je lah kan, masukkan Ahmad. Kita bukan benci kat Mbeumo, tapi kita nak menang. So kawan tak perform, keluar je lah ganti kan. Masalahnya tak keluar-keluar Ahmad. Bila tak keluar-keluar, dia tak perform pula tu. Hilang bola apa semua. Banyak buat laran-laran bijak. Tapi bila sampai dalam kotak, keputusan yang dia buat tu agak clueless juga. So aku bagi dekat Bryan Mbeumo 3/10. Kita masuk dekat left wing pula, Matheus Cunha. Cunha dalam game ni kalau hampa tengok dia battle dengan Trippier, mudah betul dia makan Trippier tau. Aku rasa Trippier memang dah barai gila lah ni tau. Tapi satu benda je aku kurang perkenan pasal Cunha dalam game ni adalah daripada segi decision making dia lah. Bila sampai dekat kotak ataupun dekat luar kotak, apa keputusan dia. Kadang-kadang dia passing belakang, kadang-kadang dia pilih nak shoot apa semua, kadang-kadang dia buat passing yang tak sampai. Tapi bagi aku dia dah cuba buat yang terbaik, cuma execution dia tu kurang dalam game ni. So aku bagi dekat Matheus Cunha 5/10. Kita masuk next pula, striker Benjamin Sesko. Setelah skor dalam beberapa game berturut-turut sebelum ni, tapi dalam game ni performa dia memang mengecewakan. Sesko dalam game ni total hilang. Defense Newcastle memang rantai dia habis-habisan. Tapi sebenarnya Sesko ada beberapa peluang tau. Kecil je ruang dia ada, tapi dia tak boleh manfaatkan ruang tu. Aku harap nanti dia improve lagi, sebab patutnya game-game macam ni lah kita perlukan dia. Dia dah selamatkan kita masa lawan dengan Fulham itu. Dia dah selamatkan kita masa lawan Everton. Sebelum tu lawan dengan pasukan West Ham. Kali ni dia tak show up pula. Tapi tak apalah kan, kita bagi chance dekat dia sebab banyak kali dah dia selamatkan kita. Cuma aku harapkan Sesko lepas ni improve lah kalau ada situasi macam ni yang mana peluang sikit, tapi itulah yang dia kena score. So aku bagi dekat Benjamin Sesko 4/10. Kita masuk dekat sub pula. Kita mula dengan Diogo Dalot. Dalot dalam game ni okey je. Dia tak adalah barai, dia tak adalah teruk, tapi bagi aku dia okey. So aku bagi dekat Diogo Dalot 6/10. Kita masuk next player, Manuel Ugarte. Aku risau mat. Ugarte ni dia bukanlah main teruk, tapi setiap kali dia masuk mesti macam bawa body dekat kita. Aku pun tak tahu pasal apa. Kesian kat dia. Dalam game ni aku terkejut bila Carrick buat keputusan untuk keluarkan Casemiro dan gantikan dengan Ugarte minit ke-66. So aku rasa tu satu keputusan yang mungkin perlu dipertanyakan juga. Dan bagi aku Ugarte tak adalah main barai, dia tak adalah buat mistake dalam game ni. Cuma satu benda yang kita hilang adalah line breaking pass yang Casemiro ada tu. Ugarte tak ada kemampuan buat benda tu. Ugarte selalu dia akan passing, lepas tu dia lari ke depan minta bola. Macam tu lah cara gameplay dia. Tapi bagi aku Ugarte okey-okey aja dalam game ni. So aku bagi dekat dia 6/10. Kita masuk next player pula, iaitu Ahmad. Ahmad dia masuk hujung-hujung game gantikan Mbeumo, tapi still tak bagi apa-apa impact juga dekat belah kanan.
dia pun nampak lost juga dalam game ni. So aku bagi dekat Ahmad 5/10. Next player Joshua Zirkzee, dia masuk dalam game ni untuk offer another attacking option dekat atas. Dia pair dengan Sesko kat atas, dan bagi aku walaupun dia main side aja, tapi dia buat benda lagi banyak daripada Sesko buat dalam game ni. Dengan satu shot yang hampir-hampir kita score dalam game ni daripada lock kotak penalty, tapi Ramsdale pula boleh save. Ramsdale ni boleh perform pula kan. So aku bagi dekat Joshua Zirkzee 6/10. Dan pemain terakhir Tyrell Malacia, sejujurnya aku kesian dekat dia tau. Member dah going through a lot. Bahasa Inggeris kita cakap macam ni. Dia dah lalu macam-macam dah semata-mata nak main balik untuk Manchester United ni. Tapi sayang, bila time dia masuk pula, masa tu lah dia buat mistake. So game ni sepatutnya aku tak salahkan Malaysia, sebab game ni penuh dengan pressure tau. Dan masa hujung-hujung kita ada peluang menang, Newcastle pun ada peluang menang. Aku rasa sepatutnya masukkan pemain macam Eden Haven. Walaupun Eden Haven ni bukan fullback, contoh masa tu Mazraoui injured, boleh je ganti Mazraoui tu dengan Haven, lepas tu tolak Yoro main dekat fullback. Kalau tak silap aku, Yoro dah pernah main kat fullback tau masa zaman Amorim. Dia boleh lari, dia boleh tolak bola, dia boleh crossing. Pasal pun nak masukkan Malaysia juga kan dalam game ni. So kesian lah pressure. Lepas tu dia buat mistake pula dalam game ni. Dia terlalu eager nak press, lalah kali bola dapat counter, dapat dekat Ursula tu laju wow. Lepas tu dia shoot, lepas tu kita kena 2-1. So aku bagi dekat Tyrell Malacia 4/10. Untuk manager kita pula Michael Carrick. Macam apa tengok dalam match rating dalam game-game sebelum ni, Michael Carrick yang selalu dapat 10, 9, 8. Tapi dalam 2-3 game kebelakangan ni aku selalu bagi rating 7, 6. Sebab akui walaupun kita menang dalam 2 game sebelum ni, kita memang agak shaky. Dan kali ni memang betul-betul shaky lawan dengan pasukan Newcastle. Lagi buruk pula dengan keputusan sub yang kita boleh pertanyakan juga. Tapi aku harap Carrick belajar daripada kesilapan-kesilapan dia dalam game ni, supaya kita boleh bounce back balik untuk lawan dengan pasukan Aston Villa dekat Old Trafford. Game tu sangat-sangat penting untuk kita, sebab kita nak kekalkan kedudukan kita at least dekat top 3. So next game kita wajib menang, dan aku harapkan Carrick belajar daripada kesilapan dalam game ni. So aku bagi dekat Michael Carrick 4/10. Cuma satu benda yang aku tak puas hati ya, memang MU kalah. Dalam beberapa game kebelakangan ni pun kita agak shaky, tapi kita menang. Tapi ni legend Manchester United, Paul Scholes. Apa masalah dia? Kita dah pernah buat tau video pasal Paul Scholes. Dia kritik Licha, dia kritik Amorim sebelum ni. Semua pemain MU dia nak kutuk. Lepas tu masa lawan Newcastle, dia buat IG story. Dia kata Carrick ni mesti special sangat kan, sebab MU main teruk dalam 4 game berturut-turut sebelum ni. Dia poly lah kan, maksudnya dia nak condemn, dia kata Carrick tak bagus. Aku rasa macam apa masalah hang Scholes? Aku sayang hang sebagai player. Aku cinta dia sebagai player, tapi bila dia jadi ex-player ni dia banyak meroyan amat. Aku rasa macam hang je lah jadi coach Scholes. Cakap banyak sangat, kata kat orang semua benda tak kena, Amorim tak kena, Carrick tak kena. Ni kalau contoh next season Carrick kekal ataupun manager baru main, manager tu pun tak kena. Semua benda tak kena dalam hidup dia. Tu benda yang aku tak faham sangat dengan Paul Scholes ni. So apa pendapat hampa untuk game ni? Hampa boleh komen dekat bawah. InsyaAllah next video kita akan buat video pasal suara United. Minggu depan kita relax sebab game FA Cup tengah jalan, UCL pun jalan. Kita tak main semua competition ni. Minggu depan pula hari Sabtu baru kita lawan dengan Aston Villa. So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.